Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansan Masa yang sikat. Apabila ada peluang gini, insyaAllah saya nak live lah. Ada maklumat sikit banyak kok, saya nak live. Dari segi petai-petai gini, kalau rasa ada maklumat baru-baru sikit banyak, saya nak sapa lah. Nak khabar kepada kita sikit banyak Skoda hak saya dah masa sekarang. Kurang sedap rasa. Alhamdulillah, kita sudah milih iaitu hari Ahad lepas lah. Kita milih tempat teh kita tu duk pilih teh seban tu banyak hak apa so hak boleh tu alhamdulillah. Jadi apa ngikut teh seban kita tu jemput kita jadi apa tuan ten. Untuk apa? Untuk kerja masyarakat. Kerja hak tengah, kerja untuk masyarakat. Alhamdulillah buat hak boleh masa marahi iaitu hari Ahad tu jemput boleh tu kita nanti tengoklah masa sekarang kota tu orang panggil tu sah. Ada demo orang yang gopo kedak, ada penipu kedak, ada mai risuah kedak. Kota tu sah masa daripada duk dalam 30 hari gitulah. Sebulan. Duk dalam 30 hari kalau bahasa kota itu pun siap tak ada orang ngadu po kenen hak kita boleh hak demo pilih tu jelas kenen hak kita boleh kau saat ni tu tak ada penipu sahih molek kena cara-cara tu nanti dia prakak apabila dia isytihar kata kita boleh jadi hak milih kau saat ni tu hak boleh kerja kau saat ni tu kita jangan lupa weh hak kita duk janji hak orang boleh jadi semacik kau saat ni tu boleh jadi semacik boleh jadi nayuk kau saat ni tu apabila kita duk janji kau kita duk cari suara tu telah lepas kita duk cari suara kalau asal kita boleh tu kita nak buat lagu tu buat lagu ni nak bangun lagu tu nak maju lagu tu kita jangan lupa hak kita janji tu sebab suara hak demo weekend hak demo we tu demo ingat kita demo tak boleh jadi kita ni nak maju boleh jadi kita nak patana boleh jadi kita nak apa demo pun weekend kepada kita tu nak ya tu apa boleh tu kena orang panggil kena penting lah di segi ni kita berjanji gopo gatik kepada rakyat kepada jiran-jiran kita tu alhamdulillah hak boleh tu boleh orang panggil boleh kerja lah boleh kerja hak tengah iaitu hak suan ruh boleh jadi tuan. Alhamdulillah lah hak boleh tu kita pakai kerja dengan betul benar lah kerja untuk maju masyarakat tu hak boleh di segi tempat kita masa sekarang tak ada parah di segi ni lah ada hak boleh ada hak tak boleh hak boleh tu senyum lagi hak tak boleh tu kering bahasa dia lagu tu apabila ada milih ada orang panggil ada gulawai ada kukeng ada hak setuju ada hak tak setuju bahasa dia di segi milih alhamdulillah semua tu Tuhan tanda siap dah kata kita boleh buat maju masyarakat tak ada apa tu di segi tempat kita masa sekarang alhamdulillah lepas tu kita tengok sikit banyak kalau masa sekarang di segi berita hak kerajaan tu kalau buku duit digital duit pacaran masa sekarang tu senyap lagi dah kak tak ada kena duk tanya tak ada kena duk komen apa masa sekarang tak ada kena duk tanya dalam mesej ada setengah tu duk tanya dalam mesej saya pun tak nak jawab lagu mana sebab kerajaan tak ada isytihar apa masa sekarang di segi buku ni buku orang panggil pacaran buku digital ni tak ada lagi masa sekarang tu tahun nom nak pergi kat mana nak boleh kau tak boleh tu nanti tengok masa rupai sebab masa lolon ni tu tak ada kita tengok masa rupai dia kakak tu lepas tu rekas sikit banyak kalau masa kita dah tengok dalam social media tu adalah banyak orang panggil penipu banyak penipu di segi menipu hatta mesej hatta jotmai hatta gopo kepada rumah tu adalah penipu nipu biasa tua hak kasihan rasakan hak kasihan duk duit duk boleh duit gaji pecahan pun ada juga masa sekarang agak kita jagalah di segi tu lepas tu soal lagi di segi penipu hak do itu dalam panggil dalam media masa sekarang iaitu orang jual
jual jajah khairi. Panggil jual ngikut turun rumah tu. Ada jual benda hak molek, ada jual benda hak tak molek. Hak ni kita jagalah kalau bahasa orang tua duduk rumah, kalau bahasa anak-anak boleh boleh jaga tu, jagalah. Pesan lah kat orang tua, kalau orang tua duduk rumah sore ke masa sekarang pesan dulu. Kalau bahasa ada demo mai jual beli per rumah tu, kalau bahasa kita tak cerak, kita tak itu tak sah orang tua beli. Sebab masa sekarang ada benda hak persu, benda hak pelong. Mari oyak kata benda ni benda hak molek, benda hak benda hak standard, benda hak demo duk pakai lolo ni, tetapi benda hak yo jual tu benda hak pelong, benda hak persu. Jaga molek dari segi demo mai jual dulu. Hak molek pun ada, tetapi fok penipu dia cari peluang, cari celah. Kita kena jaga molek lah di segi ni apabila kita nak beli barang hak demo jual siapa rumah tu. Harap kita jaga di sini. Harap kita jaga. Masa sekarang tu jadi itulah. Ada jadi viral jugalah di segi social media. Lepas tu di segi makan ni. Di segi makan ni ada demo duk post pula. Saya buat dah video lepas tu. Di segi makan ni orang panggil son pesom, iaitu buat teh kat sana tu benda hak orang panggil tagih, benda sensitif tu ada. Dalam makan ni budak-budak masa sekarang. Harap kita jaga molek budak-budak nak makan ni masa sekarang tu. Tepung hak budak-budak masa sekarang tu pelik-pelik belakang. Harap kita jaga di sini. Banyak juga dah jadi viral. Saya buat video dah lepas tu. Hak tu duk jadi viral pula lah masa sekarang tu. Nampak dalam media tu duk juga duk post masa lalu ni. Harap kita jaga di sini. Tu tempat teh kita tak ada. Orang panggil kena jaga gini semua. Kena jaga lagu ni lah. Sebab penipu pun banyak semua. Dari segi makan ni pun kita kena jaga semua. Dalam negara kita lagu ni lah untuk kena jaga. Lepas tu kita reka sikit banyak keluar negara. Keluar negara sikit banyak kalau masa kita ada tengok masa sekarang di segi India dengan Pakistan ke ni tu. Dia kata for India tu rusak banyak dia kata. Di segi kapal musuh dia tu rusak banyak teh. Rusak banyak teh. Ni kata puca ni kalau masa kita ada tengok tu belakang tu orang panggil gawa for USA. Mudah-mudahan for mereka duk belakang lah. Untuk nak pergi gomo ni mereka ada cocok. Apabila cocok boleh gomo semua. Nak kata masalah ni kita tahu belakang lah. Semua puca hak duk haru-haru kat mana tu lek belakang iaitu mereka duduk belakang. Tu mereka duduk belakang. Sama juga masalah ni kalau masa kita tengok dalam panggil dalam media kat sana itu adalah orang panggil marah lagi gelegak kuat iaitu jo West Bank. West Bank jo falas kita masa sekarang tu gelegak kuat lah iaitu duk musuh sangat kuat. Lepas tu orang panggil for Yahudi kat sana tu, for dia tu mampus tu banyak for dia tu. Tetapi lagu tu lah for dia duk tubik pemerintah for dia tak ada duk tubik mana. Susuk dari segi for dia mampus kat ni. Mampus kat ni dia susuk. Lepas tu nak yata for dia kat sana tu duk gomo dengan falah kita. Nak yata kalau masa kita gaji kita withdraw tengok nak yata for dia tu Allah jatuh hak mereka dah tagi sangat banyak, sangat maju. Tak boleh buat apa falah kita. Falah kita ni bijak lagi. Kalau masa kita dah tengok withdraw dengan gambar dia dengan masa sekarang semua. Pap buam semua. Ni kata alhamdulillah lah. Demo nak mengenak, demo nak karuk pun kalau masa kita tengok pap pula gaji segi. Orang Islam kau nama. Demo buat Islam, ngenak Islam, tetapi Islam masa sekarang kau nama, kau banyak, kau lebak. Alhamdulillah. Anak ya masa sekarang demo apabila tahu, apabila cerah mata, Islam kau tambah banyak masa sekarang. Tu nak ya masa lalu ni tu banyak Islam. Alhamdulillah, sekadar ni sajalah hari ni. Kurang sihat anak. Alhamdulillah hari ni saya pun sampai sekadar ni sajalah. Kalau ada silap salah kat anak saya minta maaf lah hari ni sekadar ni dulu minta izin dulu.
Aku rasa sihat sikit. Hari ni sekadar ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.